Baru aku tahu sakit pinggang yang kita duk abaikan tu boleh buat orang lumpuh dan bongkok seumur hidup. Dulu aku ingat sakit pinggang ni benda biasa sahaja. Bila bangun tidur, rasa ketat sikit dekat belakang. Aku sapu minyak. Bila duduk lama sikit mesti rasa sakit. Aku ingat sebab penat kerja sahaja. Member dengan family semua dah suruh aku ikhtiar. Tapi aku asyik jawab, esok okey lah ni. Lusa lega lah kot. Nanti baik sendiri. Sampai satu tahap, aku dah tak boleh duduk lama. Naik motor sakit. Duduk office sakit. Nak bangun dari kerusi pun pegang meja dulu. Paling sedih, solat pun aku terpaksa duduk. Masa tu baru aku takut. Aku pergi hospital. Doktor explain saraf dekat pinggang aku dah mula bermasalah. Dia cakap kalau terus abaikan, risiko boleh jadi lagi teruk. Sejak hari tu aku terus cari ikhtiar. Aku jumpa kapsul seketika. Dalam dia ada ekstrak damar merah yang bantu legakan masalah sakit pinggang, sakit saraf dan tarik mengkarung. Aku terus amalkan. Sebiji pagi, sebiji malam. Alhamdulillah sekarang nak bergerak semua dah lebih lega. Sebab tu aku pesan, jangan tunggu sampai bongkok atau terlantar baru nak jaga pinggang. Kalau nak cuba, boleh cari kapsul seketika dekat TikTok, Facebook, Shopee atau tekan link dekat bawah.